Tersesat aku dalam sepi, namun sinar itu datang menyentuh. Hijab terbuka, ku lihat diriku penuh rasa tersiap tersingkap kini. Langkahku bebas, tiada lagi penjara. Oh, hijab terbuka menembus langit, rasa baru mengalir, takkan ku pergi. Hati berdebar, dunia menanti. Oh, aku bangkit, takkan lagi tersembunyi. Hijab terbuka, dunia menunggu, dunia menunggu. Pak Ali lembu, Pak Ali lembu. Oi, suka hati kau je panggil aku lembu. Kau dah lama hidup? Bukan, lembu Pak Ali. Cakaplah lembu aku. Kenapa dengan lembu aku tu? Lembu Pak Ali. Allahu Akbar. Siapa punya angkara ni? Habis lembu-lembu aku mati. Oh, hoi. Bersama dengan saya pagi ini, iaitu Pak Ali, pemilik lembu-lembu yang telah menjadi korban makhluk misteri berkenaan. Baiklah Pak Ali, boleh Pak Ali terangkan apa sebenarnya yang terjadi? Begini, pada hari Sabtu lepas, sebelum hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu selepas hari Khamis. Jadi sekian berita dari saya untuk hari ini. Buang masa betul lah orang tua ni. Peace. Dari kesan gigitan makhluk ni macam gigitan anjing. Tapi yang peliknya, dia cuma gigit je, tapi tak makan lembu ni. Agaknya dia diet macam aku kot. Sebab tu dia tak makan lembu ni, dia gigit je. Tapi kau cuba tengok ni, darah lembu ni kering, tak tumpah pun pada tanah. Sebab makhluk tu cuma hisap darah lembu ni je. Betul lah Ash, apa kau cakap? Tapi makhluk apa yang hisap darahnya? Takkan vampire? Mana ada vampire dalam Malaysia ni? Dekat luar negara ada lah. Tapi kawan aku cakap dia pernah nampak vampire. Banyaklah kau punya kawan. Ash, tengok tu, ada kesan cakar. Mana? Tu, dekat pokok sana tu. Dari kesan cakar ni, aku rasa makhluk ni bukan makhluk biasa. Jadi, makhluk luar biasa lah ya? Kau biar betul Ash, makhluk apa ni? Aku rasa ni macam omak karigau. Tak guna punya budak, hilang maju aku. Kita nak ke mana ni Ash? Abang Ash nak bawa kita orang pergi jalan-jalan ke? Banyaklah kau pergi jalan-jalan. Kita tengah ikut jejak makhluk misteri tu lah. Oh, ingat nak ajak pergi makan cendol tadi. Lepas kes ni selesai nanti, aku belanja korang makan cendol. Ye, Abang Ash belanja. Ye. Ni nak aiskrim boleh tak Abang Ash? Aku pun nak juga. Untuk ni semua boleh. Bob, beli sendiri. Cik, kedai aku tak hidung masin. Serigala jadian? Kamu semua buat apa dekat sini, ha? Kau boleh bercakap. Sepatutnya kami yang tanya kau. Kau buat apa dekat sini? Kau datang dari mana? Aku memang tinggal dekat sini. Baik kamu semua pergi. Kalau tak, kamu semua mungkin akan jadi mangsa aku seterusnya. Macam mana kau boleh jadi macam ni? Aku pun tak tahu. Lepas aku minum air sungai sana tu,
tiba-tiba aku bertukar jadi kuat macam sekarang ni. Macam ke zomba kampung pisang je. Zombie. Lah Abang Ash. Sama macam kes zombie hari tu. Kau ada nampak mutiara sakti? Mutiara sakti? Benda yang bercahaya tu. Ya, itulah mutiara sakti. Apa-apalah. Sekarang baik kamu semua pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Kau tu yang patut pergi. Kau dah bunuh lembu-lembu orang kampung. Kau nak aku biarkan saja kau terus buat macam tu? Tak nak pergi ya? Ya. Bob, Ali, lari. Ya. Aku dah. Ya. 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 Ini saja yang kau boleh buat. Elak serangan aku. Tak, aku boleh buat macam ni. Tak guna. Dia ni manusia ke bukan manusia? Takkan nak baring je dekat situ. Kata hebat. Bangunlah, lawan lagi. Kau ni manusia ke bukan? Manusia lah. Takkan kau tak kenal rupa manusia macam mana? Tengok tu. Monyet bergayut atas pokok. Mana-mana? Tapi memang monyet bergayut atas pokok. Tak guna punya serigala. Kau gula-gula ke aku Nak kena ni. Abang Bob, takkanlah kita nak biarkan Abang Ash lawan seorang-seorang? Tak apa, Abang Ash tu kuat. Ani nak tahu tak? Cerita sini habis sini ya. Apa dia? Abang Ash tu ada kuasa hilang. Macam... Rasakan ni. Ya. KO. Macam tu lah. Abang Ash tak apa-apa. Kenapa dengan serigala tu Abang Ash? Inilah serigala jadian yang serang kita tadi. Dia pengsan sebab Abang Ash dah sedut kuasa mutiara sakti dalam badan dia. Kau sedut macam ni ke Ash? Lebih kurang lah. Tapi aku rasa bukan serigala ni je yang dah bertukar. Apakah? Ini bermakna ada monster lain lagi lah. Pandainya. Anak siapa lah ni? Anak Ahmad Syuib. Anak Datuk Mazuki. Oops. Datuk Mazuki? Walau jalan terasa jauh dan hati mula merasa runtuh, ingat janji pada diri, terus melangkah jangan berhenti. Saat dunia memalingkan muka, kau tetap